Aduh, menyesal guys, menyesal. Aku baru je beli Nintendo Switch 2 yang baru ni, tapi ada banyak benda yang aku baru tahu tau. Sebagai contohnya, aku ingatkan game ni boleh main 4K, tapi tak dapat. Kau orang kena connectkan dengan TV tau. Lepas tu, aku baru je nak play YouTube dekat sini. Tak dapat. Error mat. Macam mana nak tengok YouTube? TikTok pun tak ada. Orang dekat dalam ni pun tak tahu benda ni tak boleh main TikTok. And then, apa lagi yang tak best? Aku beli ni sekali dengan game tau. So Mario Kart World tu sepatutnya aku dapat free. Dah dapat kod dah. Betul. Tapi masalahnya, akaun dalam Malaysia tak boleh nak claim. Korang kena tukar kepada region Hong Kong nak dapat game tu. Bukan murah tau. $79 Mario Kart tu. Korang tahu tak? Dah 400 dekat situ. Tapi bukan Mario je. Game lain pun bapak mahal untuk dia punya game Nintendo ni. Hoi. Lepas tu, korang ingat tak yang aku cakap? Nintendo Switch 2 ni dia pakai magnet instead of pakai slider. Memang betul. Memang best. Memang seamless. Tapi korang sebenarnya boleh cabut macam tu je tau. Nampak? Aku tak perlu tu tekan pun button untuk unlash. So maksudnya sangat-sangat bahaya. Korang boleh hilang kalau buat macam ni. Aku tak tahulah nak cakap macam mana Nintendo. Cuba komen siapa yang dah menyesal beli Nintendo Switch 2 yang baru ni.